3 mata kamera dalam satu CCTV. Model terbaru yang tercanggih di pasaran buat masa sekarang ni. Dengan harga dia tak sampai RM200, korang akan dapat sekali dengan satu memory card 64GB. Setiap kamera ni dia boleh jaga 3 kawasan secara serentak. Macam mana tu? Kita adjust dia punya kedudukan kamera ni. Yang ni boleh jaga kanan, yang ni boleh jaga kiri. And then kita boleh rotate dia tau. Yang ni kita boleh kontrol guna telefon, tapi yang atas ni kita kena gerakkan dia secara manual. Bermakna yang ni dia akan static dekat satu tempat. Of course kita boleh pasang kamera ni letak dekat luar rumah sebab kamera ni dia waterproof dan juga weatherproof. Dia menggunakan 4 megapixel lens untuk setiap kamera. Pada bahagian hadapan ni dia ada mikrofon, so kita boleh bercakap-cakap. Setiap percakapan akan dengar kat telefon kita. Dan pada bahagian belakang ni dia ada speaker, so kalau kita cakap dekat telefon, suara akan keluar dekat kamera kita. Hello. Okey tak? Test. Jadi dia ada two-way communication audio. Dan kita boleh tengok view kamera ni daripada jauh menggunakan telefon kita. Download dia punya aplikasi V380 Pro. Dan kita boleh kontrol dia punya pergerakan daripada jauh. Dan kamera ni dia ada sensor, dia boleh kesan dan ikut pergerakan. So kalau ada orang yang tak dikenali masuk ataupun cuba ceroboh kawasan rumah anda, dia boleh kesan pergerakan dan dia boleh hantar notification ke telefon kita. Bukan tu saja, kamera ni siap boleh merakam secara automatik dan setiap rakaman dia akan simpan dalam memory card. So kalau memory card tu dia dah penuh, dia akan padam video yang lama dan simpan video yang baru secara automatik. Kita boleh tengok dekat sini, dia ada LED spotlight yang sangat banyak. Bermakna dia ada fungsi night vision dan kita boleh tengok video pada waktu malam dengan sangat terang. Oh, lupa nak cakap, 4 megapixel, kualiti video adalah 1080p Full HD. So, kalau you guys nak cari CCTV untuk jaga keselamatan rumah, boleh dapatkan CCTV ni. Link ada saya sediakan, boleh tekan dan order sekarang.